Ada banyak lagi. Nak tanya, ada lagi. Selepas huruf A, huruf apa? B. Ya sayang. Ya Allah. You nak minum air tak? Alah, you dah masuk air kan? You minum air terus lah. Tapi mesti Bella dah, I think Bella ni bayi mesti dah guna apa, that kind of line kat ramai orang. Bye pula. Ni muka grumpy ya. This is the signature grumpy look. Kita nampak Bella tengah merajuk dan kita menggunakan, tak apalah. Lori dengan motor dia langgar bengkok kat mana? Lori dengan motor langgar bengkok dekat mana? Bengkok dekat mana? Dekat mana? Tak ada bengkok lah sebab Salah, bengkok kat Thailand. Sawadika. Itulah satu momen comel antara Bella Astila dan YB Syed Saddiq ketika sedang live bersama. Bella telah memberi teka-teki kepada YB selepas A huruf apa. Selepas Syed Saddiq kata B, Bella terus menyahut, "Ya sayang." Hal ini telah membuat Syed Saddiq tergamam dan Bella sangat blushing. Warga TikTok berasa sangat teruja dengan usikan romantik daripada Bella Astila itu dan berharap hal ini akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Tapi tak apalah, mungkin selepas ni Tim Dolce akan tambah produknya. Tapi I just want to share some very interesting things lah. Yeah. So I think you should definitely invest in having a good perfume. Tapi tak payahlah yang perfume harga ribu-ribu ni. Betul, betul. Actually, to be honest, Bella pernah sekali saja pernah beli perfume itu yang paling mahal lah Bella rasa yang Bella pernah beli, 3,000 lebih. Sudah tak ada. Itu first and last. Sebab sama je, tengok macam yang murah-murah pun tetap tahan lama, tetap orang tanya pakai perfume apa. That's true. So harga tu tidak melambangkan apa-apa pada Bella. Okay? Bella kadang-kadang je pakai perfume yang beli kat pasar malam pun ingat perfume mahal. It's because of how you present yourself as well. Okay. Thank you. You're most welcome. Okay, nak masuk cerita apa pula? Kita nak tapi kalau nyanyi nanti sudah nyanyi lagu favorite Bella. Favorite soal nanti cakap-cakap kesian yang orang nak beli. Semua dah sold out. Tak pasti macam mana nak kita. Dia warna merah macam saya cakap lah. Sebenarnya merah ni melambangkan seksi. Sebab tu dia warna merah. Betul? Setuju tak? So kalau warna, tak, saya nak tanya soalan lah. So kalau warna biru, warna putih je tidak seksi. Merah je kena seksi. Betul. What's the logic? Yelah, sebab tu lah. Tapi Bella suka putih. So that means you're not sexy? Tak. Okay, saya akan diam saja sebab apa-apa yang saya kata selepas ni dia bakal jadi salah. Saya setuju. You're smart. Why do you associate colours to sexiness? Yalah, cuba tanya tu orang tahu betul tak? Main game. Okay, boleh kita main game. Okay, teka-teki, teka-tekuk ular mati dalam mangkuk. Apa dia? Benda tu. Betul lah. Korang jangan bagi jawapan Ular mati lah dalam mangkuk. Apa lagi? Salah. Lah, dah ular tu mati dalam mangkuk. Dah lah. Nak tahu apa? Jawapannya ni. Sebab teka-teki, teka-tekuk ular mati dalam mangkuk. Dia mangkuk, lepas tu dalam tu macam ular. So sebenarnya dia mi. Okay? Yeay, saya menang. Tu kalau spaghetti, boleh juga? Boleh juga, tapi tak kisah. Kenapa mi? Sebab kadang-kadang kalau Maggi mi tu dia macam zigzag. Ada ke ular yang zigzag? Kenapa bukan spaghetti? Kenapa bukan laksa? Kenapa bukan... Okey, jangan nak tanya. Ada lagi. Selepas huruf A, huruf apa? B. Ya sayang. Ya Allah. You nak minum air tak? Alah, you dah masuk air kan? You minum air terus lah.
Asa Bella ni mesti je. Merah muka you nak. Ingat muka. Dia merah atau merah embarrassment ke atau merah macam banyak sangat ketawa? Allahu Akbar. Saya cuma berteka-teki, okay? Okay lah, but it's good lah. It's quite funny. Okay. Actually, I think it's, quite funny. Tapi mesti Bella dah, I think Bella ni bayi, mesti dah guna apa, that kind of line kat ramai orang. Bye pula. Ni muka grumpy ya. This is the signature grumpy look. Astagfirullahaladzim. So sorry. Kalau korang sempat nanti pergi tengok apa Bella or my Instagram page yang ada posting tadi baru buat selepas dipilih sebagai brand ambassador. I think that is the best photo of today. Padahal tadi tu kalau korang tengok, ya Allah, banyak. Actually to be fair, ada a lot macam foto serius cantik tu kan. Tapi the one yang Bella post tu, I think is the best resemblance of the photo shoot tadi lah. Suka betul dia. Dia macam kena have fun tu. Dia kalau korang agak confused, pergi tengok kat Bella dengan my page kat Instagram. Ya, dia foto di mana. Yalah, orang kadang-kadang dia nak introduce brand, dia kena macam cantik semua macam ni kan. Kita nampak Bella tengah merajuk dan kita menggunakan. Tak apalah. Korang tengok nantilah. Nanti Bella rasa Bella akan tinggi lagi. Ya, bila-bila insyaAllah. No, why? Kenapa ketinggian tu melambangkan kejayaan ataupun seksinya? I don't believe that. Kejayaan, kecantikan. Sebab itulah pernah tengok model-model semua tinggi-tinggi. Why? That is, okay, firstly, that's a stereotype. And quite a regressive stereotype which is based on the past. Mana saya tahu? People say beauty is subjective. But while there is some conception of beauty, which I don't deny, tapi pada masa yang sama ada je yang yang tinggi, ada yang petit. YB Syed Saddiq. Motor dan juga lori melanggar Bangkok kat mana? Apa kena mengena dengan topik kita cakap? Tak apa, jawab je terus. Abang I terfikir soalan ni. Lori. Lori dengan motor dia langgar Bangkok kat mana? Lori dengan motor langgar bengkok dekat mana? Tak, dia mesti ada trick question ni. Tak ada. Tak percaya. Jangan macam sana, mana boleh? Tak, I tak baca pun. Tak boleh. Okay. Tak, I tak baca. Okay, serius. I tak main tiba, I memang cepat. tak tengok. Fikir je lah. Nah, tapi you kan pernah nampak, macam kalau pernah nampak tak? Motor dengan lori belanggar depannya tu. Bengkok dekat mana? Dekat mana? Tak, dia mesti soalan dia yang jawapannya jawapan tak masuk akal. Dia tak boleh macam siapa bengkok tak ada apa-apa sebab lori langgar motor langgar. So bengkok tepi tu lah. Bengkok okey lah. Bengkok macam dekat divider kan. Kat mana? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okay, jawapan you? tak lah, pergi nyanyi. Tak, cepat lah. Memang tak nak nyanyi. Cepat lah. Tak ada ini. Okay, cepat lah Pita. I dah jawab tadi. Apa jawapan dia? Tak ada bengkok lah sebab salah. Bangkok kat Thailand. Sawadika. Yay. Okay dah? Are you okay? dia kalau macam ni kan, dia tanya ChatGPT pun ChatGPT tak boleh jawab lah. Dia macam dia tak boleh brain. I tengah betul-betul ingat macam okay, mungkin like ini bengkok jalan yang tak kena mengena. Dia jadi Dia itu soalan. tak boleh nyanyi. Tak, kalau korang dengar nyanyi habis Tahukah engkau apa yang ku rasa ketika hatiku bersendiri? Ku bahagia kerenamu, memang ku sayangi. Ingin hatiku rasa disayangi mudah. wow. Okay, takut YB tertidur. Okay. Tak ada lah. Dia terpesona bukan tertidur ya.
Ya. Okay. Sebab Neil dah macam nak berkungfu dah. Tak apa. That's amazing, no? That's amazing. Lagu apa? Niat. By? Eliana. Wow. Okay. Tengok bukan seorang Macam cakap terpesona juga. Ni ke? Kalau korang terpesona saya kat sini yang dengar kat sebelah tau. Oh bagus macam ni buat live sejak malam mungkin. Ya, yeah, boleh dengar nyanyi. Ya ke? Persona ke? Betul ke? No? Sangat betul. Bubuikan Lele. Ya. Terima kasih Lele. But the song is for you. Thank you. Okay. Sebab dia kena tengok lirik. Sebab Bella ni dia orang yang sangat teliti berkenaan lirik. Saya ni terbalik. Yeah. Tapi tak apa. Okay. Yeah, it was really good. Yeah, and thank you so much. Sebab Neil dah macam nak berkungfu kat situ. Kenapa? Apa thank you sebab teman I mean you're done. Dia request nak bagi cakap bahasa Sabah. Oh nak bagi cakap sabar. Okay boleh sebelum. Sabar bah dah. Janganlah cakap sabar bah. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.